Okey, dekat balai polis Terolak tu. Balai polis pun kecil ya, tak tahulah berapa ramai orang staff. Okey. Ada kereta lah pula. Okey, bila dah hampir tengah hari ni ramai sikit lah orang kat sini. Okey, yang ni pejabat pos. Okey, aku difahamkan pejabat pos ni memang pejabat pos lama. Katanya ini adalah tahun yang terakhir beroperasi, dengan kata lah. Pasal dia punya sambutan dia makin lama berkurangan. Saya kena buka kasut lagi. Aku lama tak tengok waktu pejabat pos ni dah. Okey, dia masih kekal kat sini pasal ada golongan orang-orang lama, orang-orang tua yang tak berapa mahir lagi menggunakan online bagai apa semua. Jadi secara manual masih ada lagi lah. Tapi aku dengar daripada sembang-sembang di kedai kopi tadi lah, ini adalah tahun terakhir pejabat pos ni beroperasi. So tahun depan dah tak wujud lah. Okey, satu persatu lah pejabat pos yang lama-lama macam ni. Okey, dan aku masa banjir besar itu tangga yang ketiga ni air naik, jadi tinggi lah. Jadi banjir besar lah.